Gembiranya. Telur aku banyak, telur aku banyak, telur aku banyak. Sangat-sangat banyak, telur aku banyak. Pergi terbang jauh-jauh. Biar aku jaga telur-telur kau. Sedapnya. Tentu kenyang aku hari ini. Tak sedap pula rasa telur merebah ni. Tapi makan je lah. Serigala. Siapa? Pokok pisang. Macam mana boleh mati? Entahlah, penat kita orang jaga. Betul-betul 1 hari 10 kali siram. Tak pernah lupa. Macam mana itu? Patutlah. Kenapa dengan kau? Entahlah. Tiba-tiba rasa tak sedap badan. Aduh, tolong. Sakitnya perut. Apa yang kau makan? Aku makan telur. Dasar! Memang kau yang makan telur-telur kami. Tidak. Mana ada? Sudah. Jangan berlindung di sebalik telunjuk. Wow! Sudahlah. Sakitnya perut. Kenapa ni? Kau telah makan telur-telur busuk, serigala. Sebab itulah kau sakit. Sampai hati kamu semua mempermainkan aku. Sakit tau. Kami lagi sakit. Cepat penat. Sakit hati. Habis telur kami kau makan. Maafkan aku. Aku menyesal. Aduh. Sakitnya. Aku serik untuk makan telur burung lagi. Kalau begitu, pergi kau dari sini. Terima kasih, Kancil. Kau memang bijak.
kasih. Wah. Begitulah ceritanya. Sejak itu, burung-burung pun tak risau nak tinggalkan sarang mereka. Hah? Mana boleh, Aki? Tadi tupai kata berlindung di sebalik telunjuk. Itu kan peribahasa. Maksudnya, hendak menyembunyikan sesuatu rahsia. Sedangkan rahsia itu telah diketahui orang. Macam abang. Diam-diam makan cukup darah. Tapi tak mengaku. Nasib baik Aki nampak. Yelah, lain kali tak buat lagi. Kalau abang nak, abang minta. Tapi kalau orang tak bagi, abang nak juga. Abang, dah tak dapat. Kejap Lara. Cuba lagi kejap. Siapa pandai jawab teka-teki ni? Di GTV. Dalam hutan, ada 8 ekor burung. 4 ekor ditembak oleh pemburu. Berapa yang lari? 4 ekor lah. Tak ada yang lari. Kenapa? Sebab burung terbang, bukan lari. Betul. Pandai, Ara. Ada pula macam tu. Marah nampak. Dah. Pergi tidur. Malam, Aki. Selamat malam. Haris. Selamat malam.